ikut aku pergi ke hutan. Jadi Tarzan. Tarzan buat apa? Tak bagus lah. Kalau kau tak mau jadi Tarzan, kau nak jadi apa? Aku nak jadi cowboy. Cowboy lah bagus. Kalau aku jadi cowboy lah, Bu. Aku nak jadi sheriff. Kerja aku tangkap gangster. Gangster datang, aku ciu. Gol. Kau fikir senang nak tangkap gangster? Macam mana kau boleh kenal ke gangster? Itu tak susah lah, Bu. Dia ada kertas lah, ada surat khabar gitu. Ada lah muka gangster tu. Ada yang reward 5,000. Ada yang reward 10,000. Reward sana, reward sini. Jesse James, Frank James, reward. Saya mau minum. Boy, sini. Muka kau betul macam Haji Bakhil. Itu datuk saya. Oh, ni cucu Haji Bakhil lah. Patutlah. Kau pinjam uniform aku Aku pinjam sebentar. Diamlah. Okeylah. Mau minum apa, Jesse? Mau minum bir? Brandy? Whisky? Oh, saya mau minum air susu. Cowboy mana boleh minum air susu? Jangan jawab! Tembak, engkau mau kau tahu? Jangan pegang dia. Scram you. Allah. Siapa kau? Apa dulu kau tak pergi sekolah ke? Kau tak boleh heja ni ya? Syarif lah. Kenapa muka kau macam Labi? Apa kau kasih tahu orang, nasib baik orang tak ada kat sini. Diam-diam sudah. Bila aku mimpi saja engkau datang. Asal aku mimpi saja engkau datang. Engkau ni memang kacau daun lah, Labi. Kau fikir kau adik Jesse James aku takut ke? Ada pada Jesse James hutang aku 30 sen makan nasi lemak belum bayar lagi, kau tahu tak? Kalau kau mau kenal aku, ini dia. Adik Nat King Cole. Sekarang mari ikut aku.
Aku nak tangkap kau. Okey. Kalau kau berani, kau tangkap aku. Oh, lawan ya. Bang! 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 Yang tu micingkan. Kau tumpang! Ada tombol. Bang! 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 Aduh. Bang! Oh, kau bang aku ya? Sekali aku bang baru kau tahu. Dah tengah malam belum juga kau tidur lagi. Kau tahu dah pukul berapa sekarang ni? Hei, kau yang di sini. Ini kali kalau kau bising-bising juga, aku siap kau dengan ayah. Lari, hei! Besok pagi kau bangun. Kau cuci aku punya kereta. Hai. Kau lalu. Hai. Besok pagi pukul 6. Kau pergi cari kayu. Kau masak air panas. Aku mau mandi. Hai. Berhenti. Get Jadi macam MP lah. Ini semua kau punya pasal lah, Bu. kau punya mau lah, Ladi. Kau lah mula-mula buka cerita ni. Macam-macam hal kau bawa, Ladi. Besok pagi pukul 6 kena cuci kereta. Aku esok pagi pukul 6 nak cari kayu. 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 Nak cari kayu.
Sudahlah, Labi, jangan menangis. Sudah 1 bulan lebih Labu meninggalkan kita. Jangan-jangan dia dah mati dimakan harimau. Limau. Ha. Labu hati makan limau. Kesian, Labi. Janganlah menangis lagi. Mari mancik pucuk, ya. Tak boleh, mancik. Penyakit saya ni tak ada siapa pun yang boleh pujuk. Penyakit saya ni penyakit tempur. Yang boleh pujuk anak mancik saja. Manisa, pergilah pujuk Labi tu. Sudahlah, Abang Labi. Bukan kuat-kuat sikit. Allah. Yes, sir. Send the manager right now. Very well, sir. Come in. Yes, sir. You know Haji Bakil, the son of Haji Kediku? Yes, sir. And then I think, you go meminang anak dia. And then you bring, orang putih bilang 15, apa? Oh, yeah. Bawa 15 orang angkatan perminangan. And you go now and write it. Yes, sir. You know? This manager. And now, Haji Bakil, I'll sing you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya membawa angkatan Meminang. Oh, Meminang. Silakan, Nek. Saya ni wakil dari Tuan Besar saya. Kedatangan saya kemari ialah untuk meminang anak Tuan Haji Kedekut. Kedekut? Aku ni nama Haji Bakil lah, bukan Haji Kedekut. Bukan sama je tu, Bang. Jangan kau. Kan lagi mulia nama Haji Bakil daripada Haji Kedekut. Oh, maafkan saya. Maafkan. Dua Haji, Ya. nampak si kau tu berpiti orang gadang antaranya, Bang. Ano-ano saya lah kau. Membuka kedai gadang gitu. Bakal menantu kita kau terbilang orang kayu. Tahu lah dia mengiranya. Saya bersetuju, tetapi siapa orang yang bakal jadi menantu saya? Oh ya, Tuan Haji. Saya ada bawa gambarnya. Cuba Tuan Haji lihat sendiri. Labu, bekas orang gajian kita. Iya, Bang. Tuan Haji, namanya bukan Labu. Kalau tak si Labu, siapa namanya? Haji Labu. Ah, Haji Labu. Hai, kau nak melebih-lebihkan daripada aku pula, Labu. Baru 1 bulan kau meninggalkan aku. Kau dah jadi haji. Yang setahu aku, di bulan depan ini kapal haji baru nak berlayar. Bila kau pergi ke Mekah? Kau dengar? Kalau inilah orang yang bakal jadi menantu aku tidak sudi. Ya, bah. Jadi koyak mai kamera. Nemi sim.
He blocked my waterways. Yes, sir. Yeah. Stop no jalan, sir. Yeah. No jalan and no road. No jalan and no road. You Haji Bakir. I don't know whether I'm going to the hell or to the heaven. All right. I get it. No. I ada lain jalan. Di dalam ramalan saya, Tuan Haji Labu akan dapat kawin juga dengan perempuan ini. Ada bawa gambarnya? Ada. Ini gambarnya. Perempuan ini kah yang Tuan Haji Labu gila? Ya. Bukan cantik. Perempuan ini? Ini gambar bapak saya. Ini gambar monyet saya. Saya salah gambar. Ini gambarnya. Taruhkan gambar ini di dalam botol. Kemudian gantung dengan tali. Apabila tali itu putus, berarti cita-cita Tuan Haji itu akan sampai. Terima kasih banyak. Tidur. Nanti kalau orang tidur baru kau nak makan. Ini bukan tidur nih bang. Manisa, kenapa pula nih? Ya Allah, anak kita mati bang. Mati. Babi, dekat kembali dulu kembali. Baik, Cik. Manisa. Aku fikir kau tidur. Rasa kau Haji Bakir. Ini kali tidak ada bomo boleh menguat anakmu. Selain daripada aku, Haji Labu bin Kundor. Anak Tuan Haji tak mati. Dia pingsan buat selama-lamanya. Terkena perbuatan orang. Perbuatan orang? Jangan-jangan Labu tak bang? Boleh jadi. Tuk Dukun, dapatkah Tuk Dukun mengobat anak saya? Labi, kemana pula lah budak ni? Labi! Wahai pendeta yang mulia, menjelmalah kau. Menjelmalah kau di hadapanku.
menjelmalah kau. Wahai pendeta, Apa yang kau bercerita, aku tahu segala-galanya. Ulur tanganmu. Liga itu besar khasiatnya. Segala macam penyakit di dalam dunia ini boleh sembuh. Dengan syarat merendamkan geliga itu ke air. Boleh sapu ataupun minum jika perlu.